Assalamualaikum kak. Salam. Kak, kek cedok leleh ada lagi kak? Ada banyak lagi ni. Tapi saya tengok ada banyak macam warna ni kak. So kita ada buat revival, kek batik, cukup moist. Boleh kak saya nak try yang original ni. Lagi satu yang red velvet ni Oh, ni coklat dia kak eh? Kakak pakai coklat apa ni kak? Kita pakai berries whipping cream. Oh, ni rasa dia premium kak eh? Memang premium lah rasa. Berapa cedok? Dua sendok kak? Atas sampai penuh? Penuh. Wow. Penuh kita bagi. Dah lama kak berniaga sini kak? Kita baru berniaga lagi. Baru buka. Okey. Oh, ni dia punya coklat rice eh? Topping kat atas Okey. tu lah. Yang ni red velvet tadi kan? Ni kita bagi cream cheese lah. Cream cheese. Oh, dia rasa lemak-lemak manis. Ni manis kan? Ke sedang-sedang ke? Dia tak manis, dia rasa macam masam sikit, nice. Kalau yang macam ni berapa ringgit kak? Yang ni kita buat RM12 je. RM12. Penuh satu bekas ni. Ya, penuh melimpah. Yang ni RM10. Ni RM10, yang ni RM12. Kak nak tanya, kedai kat mana kak? Bila kita dekat hadapan McD Melemau, dekat Watson, dekat ni. Dekat Melemau Point ni lah. Habis buka setiap hari kak? Buka Isnin sampai Jumaat. Okey. Sabtu Ahad kita cuti. Ni dah siap kan? Kak coklat ni, kek-kek ni saya makan dulu kak. Masya Allah, sedapnya. Terima kasih. Terima kasih.